bahagian hip joint. Ini titik point penting seketika. Punya line spender ni, kita tekan. Dekat sini kita panggil di bahagian hip joint. Hip joint ni jangan terus tekan dengan siku. Kita tekan dulu dengan ibu jari kita and then tekan slow. Kadang-kadang ada setengah customer dia tak sakit dekat sini, tapi dia sakit di bahagian titik point ni. Ini titik point penting seketika. Di sini. Ini adalah point seketika yang paling sakit, hip joint. Kalau tadi kita tekan dekat hip joint ni tadi, lepas kita dah tekan, kita tekan dekat hip joint tadi, dia akan lebih selesa. And then seterusnya kita tekan di bahagian point seketika. Ini adalah point seketika betul-betul dekat pinggul. Nampak? Dekat bahagian pinggul. Cara nak dapatkan point ni, kita perlukan keadaan yang macam ni, kedudukan yang macam ni. Macam mana nak dapat? Ini kan spender dia. Betul-betul line dia. Ni spender. Kat sini. Sini dia punya titik point. Ambil automatik bila kita tekan je, kalau betul-betul dia punya seketika tu dah sampai sini, tekan saja dia akan shot. Dia akan rasa sampai hujung jari. Bolehlah tekan di bahagian situ.